Kamu, bukan bos. Mak dah fikir masak-masak. Kalau nanti Mak rindu ikan dengan Mikael macam mana? Lagi-lagi Mikael ni. Bukan Mak cakap hari tu Mak tak boleh hidup tanpa Mikael ke? Lagi apa salah Ikah ni dengan Mak? Sampai ke hati Mak buat diorang macam ni? Ikah ni tak ada sesiapa dekat sini, Mak. Takkan dia nak hidup merempat? Hati Mak tak sekejam tu kan? Dina, tak apalah Dina. Tak apalah. Semua salah aku. Tak apa Dina. Ika pergilah mana-mana pun. Mak Mela, Ika minta maaf tau. Ika betul-betul tak ada niat nak susahkan Mak Mela. Tolong halalkan makan minum Ika dengan Mikael lah. Tolong halalkan. Ya Allah, Mika, cucu aku. Aku tak tahulah apa setan ada merasa aku. Ya sayang. Kita masuk ya. Okey. Ambillah dia. Bawa dia masuk. Mak Mela pun minta maaf. Mak Mela tak tahu apa jadi kat Mak Mela. Tak apa macam ni. Lepas ni, apa je masalah Ika, itu masalah Mak Mela juga ya. Mak Mela minta maaf. Mak Mela tak halau. Mak Mela janji. Asal kau ambil barang ni, tolong bawa masuk. Suka.